Ada satu misteri besar dalam Peppa Pig yang sehingga hari ini masih belum dapat diselesaikan. Saya sedang bercakap tentang misteri para ayah yang telah hilang. Jika anda perhatikan keluarga watak-wataknya, semua sentiasa ada ibu, tetapi satu-satunya ahli yang kadang-kadang tiada ialah bapa. Malah nampaknya lelaki diberikan kurang kepentingan berbanding wanita. Ibu bapa Mama Pig memang muncul di skrin, tetapi ibu bapa Papa Pig tidak pernah kita lihat. Tapi tunggu, misteri ini menjadi lebih besar lagi. Semuanya bermula dengan Suzy Oveja. Suzy ialah kawan baik Peppa Pig. Kita telah melihatnya sejak awal dan dalam banyak episod. Selain mengetahui segala yang dilakukan dan dengan siapa dia berkawan, kita juga sangat mengenali keluarganya. Atau mungkin tidak. Untuk permulaan, kita ada Ibu Oveja. Kita juga pernah melihat Nenek Oveja. Malah kita juga kenal sepupu sulungnya, Charlotte Oveja. Tapi di manakah ayah Suzy? Kita tak nampak dia di rumah, tak muncul dalam perjumpaan keluarga, malah dalam gambar pun tak ada. Langsung tiada. Adakah dia sudah meninggal? Adakah dia tinggalkan Suzy semasa dia masih bayi? Atau sebenarnya dia memang tak wujud? Kawan-kawan, sebenarnya secara rasmi dia memang wujud dan diiktiraf sebagai sebahagian daripada keluarga Suzy. Jadi kenapa dia langsung tak muncul? Baiklah kawan-kawan, saya rasa saya dah jumpa jawapannya. Dalam episod Pesta Menari di dalam bas, Peppa berkata kepada Suzy, "Kalau awak berdiri di atas kaki ayah, awak tak perlu tahu cara menari." Tapi kemudian Suzy termenung dan jawab, "Tapi..." Dan tepat pada masa itu, dia dipotong dan ayat itu terhenti. Macam, kenapa? Adakah ini disengajakan? Ayat yang paling logik ialah, "Tapi saya tak ada ayah." Apa yang buat semua orang jadi bingung ialah Siri itu sendiri pun tak sahkan apa-apa tentang ayah Suzy. Dan yang paling pelik ialah, dalam dunia Peppa Pig, tak ada siapa pun nampak macam perasan apa-apa. Tak ada siapa pun tanya Suzy tentang ayah dia. Tapi keadaan jadi lebih teruk lagi sebab bukan saja ayah Suzy tapi juga datuk Suzy. Seperti yang kita tahu, Nenek Biri-Biri memang muncul dalam episod. Tapi macam mana dengan Datuk Biri-Biri? Tentang Datuk ini pun kita tak ada apa-apa maklumat. Sebenarnya ramai yang fikir datuknya memang sudah meninggal dunia. Kecuali kalau ada penjelasan yang lebih gelap lagi. Bagaimana pula dengan Charlotte Oveja? Charlotte ialah sepupu sulung Suzy. Dia berumur sekitar 17 tahun, dia lebih berbikari. Dan apabila dia muncul, terasa seperti seseorang yang sudah tidak lagi tergolong dalam kumpulan kanak-kanak kecil. Pakcik Biri-Biri dan Makcik Biri-Biri diiktiraf sebagai ibu bapanya. Tetapi yang peliknya, kita tidak pernah melihat mereka dalam mana-mana episod. Charlotte hanya muncul seorang diri. Dan mungkin kita akan fikir, baiklah, Charlotte sudah berumur 17 tahun. Mungkin dia tidak perlukan ibu bapanya untuk sentiasa mengikutinya. Tapi adakah mereka langsung tidak pernah melawatnya? Charlotte pun bukannya sudah cukup umur lagi. Saya pun tak tahu kawan-kawan. Dan ini baru kes pertama. Watak seterusnya ialah Belinda Osso. Belinda bukanlah watak yang muncul sekali saja. Dia sudah lama dalam siri ini. Kita tahu dia sedikit lebih tua, matang dan kita juga kenal ibunya. Tapi bagaimana pula dengan ayahnya? Berbanding dengan ayah Suzy yang kita langsung tak pernah nampak, ayah Belinda memang kita nampak, tapi hanya sekali saja. Sekali saja dalam seluruh siri. Dan yang paling teruk, dia pun tak muncul buat apa-apa yang penting. Encik itu cuma muncul duduk di meja makan oat, macam watak NPC biasa saja. Maksudnya dia muncul, makan oat dan terus hilang selama-lamanya. Namun begitu, perkara paling pelik ialah selepas kehilangan itu, Belinda terus muncul dalam episod-episod seterusnya seperti tiada apa-apa berlaku dan dia tak pernah sebut apa-apa tentang ayahnya. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku dengan ibu bapa dalam alam semesta ini? Betulkah mereka begitu tidak bertanggungjawab sampai sanggup tinggalkan anak-anak mereka? Seseorang tolong berikan kami penjelasan. Tapi sekurang-kurangnya apa yang berlaku pada Belinda boleh kita katakan sebagai satu kebetulan sahaja. Tapi sebenarnya tidak. Sebab sesuatu yang sangat serupa berlaku pada Mandy Raton. Mandy juga merupakan sebahagian daripada kumpulan Peppa Pig. Kita telah melihatnya beberapa kali bermain dengan yang lain. Dan teka apa?
Tepat sekali, kita juga hanya kenal ibunya sahaja. Dan sudah tentu kita ada soalan yang sama seperti biasa, apa yang telah terjadi kepada ayahnya? Jadi, untuk mempertahankan Encik Tikus, di sini keadaannya agak berbeza sedikit. Kerana ayah Mandy tidak hilang sepenuhnya. Dia memang muncul dalam beberapa episod, tapi kemunculannya sangat sedikit. Dan nampaknya dia adalah pembantu kepada Mandy dan ibunya. Kawan-kawan, encik ini langsung tidak mempunyai perkembangan watak. Dia tiada detik penting bersama Mandy. Dan dia pun tidak terasa seperti seseorang yang benar-benar sebahagian daripada keluarganya. Dan di sinilah kita sedar bahawa watak lelaki tidak begitu penting dalam Peppa Pig. Dan misteri ini berterusan dengan Simon si tupai. Dalam kesnya, bukan sahaja ayah atau datuknya yang hilang. Sebenarnya, nampaknya seluruh keluarga Simon tidak wujud. Seolah-olah dia seorang budak yatim piatu yang miskin dan tiada rumah. Simon bukanlah watak yang tidak kelihatan. Kita telah melihatnya banyak kali. Dia bergaul dengan kanak-kanak lain dan jelas sekali dia adalah sebahagian daripada dunia Peppa Pig. Tetapi apabila anda mula tertanya-tanya tentang keluarganya, di situlah keadaan jadi sangat kelam. Pertama sekali, kita tidak pernah melihat ibunya. Salah satu watak yang paling penting dalam dunia Peppa Pig. Dan sudah tentu, jika ibunya tidak muncul, apatah lagi kita akan melihat bapaknya. Malah sebenarnya tiada pun rumah yang kita kenal pasti sebagai rumah Simon. Adakah Simon tinggal di jalanan? Sebenarnya, ada peminat yang cuba mengaitkan Simon dengan seekor tupai polis, seolah-olah mungkin itu ibunya. Tetapi tiada apa yang disahkan, dan tentang bapanya kita pun tak tanya, sebab sampai tahap ini nampaknya bapa Simon pun tak pernah ditulis. Jadi, dari mana budak ini datang? Siapa yang jaga dia? Atau macam mana dia boleh hidup? Tapi kalau kamu fikir benda ni cuma jadi pada watak sampingan, sebenarnya tidak. Sekarang tiba masanya untuk bercakap tentang kes ayah kepada Papa Babi. Seperti yang kita tahu, Papa Babi adalah salah satu watak paling penting dalam siri ini. Jadi, di mana sebenarnya ibu bapanya? Dan sekali lagi kawan-kawan, kita ada ibu bapa Mama Babi. Mereka selalu muncul menjaga Peppa dan George serta melakukan aktiviti bersama mereka. Tapi, bagaimana pula dengan Papa Babi? Papa Babi mesti ada ibu bapa, sebab kita juga tahu dia ada seorang saudara lelaki yang lebih dikenali sebagai Pak Cik Babi. Tapi nampaknya keluarga Papa Babi tidak begitu penting. Yang paling pelik, Peppa tak pernah tanya tentang ibu bapa kepada Papa Babi. George pun tidak. Mama Babi pun tak pernah sebut tentang ibu bapa mentuanya. Dan Papa Babi yang malang itu tak pernah bercakap tentang zaman kanak-kanaknya, keluarganya, malah ibu bapanya sendiri pun tidak. Jadi akhirnya kita dapati bahawa dunia Peppa Pig seolah-olah memadamkan lelaki atau keluarga lelaki. Tapi kenapa? Baiklah kawan-kawan, sekarang saya nak tahu apa pendapat anda semua. Betulkah Papa Babi benar-benar lupa terus tentang ibu bapanya? Atau sebenarnya ada sesuatu yang pelik dalam seluruh siri ini? Kami akan baca komen-komen anda.